Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami ditugaskan untuk membuat satu tugasan yang membincangkan tentang kritikan sastera terhadap hasil karya sastera. Sebelum pergi ke lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Nik Muhammad Amin bin Mokhtar, Nurul Atirah Nurul Ain bin Abdul Hakim dan saya sendiri Nurul Huda binti Muhammad. Menurut Hasil Awam 1985, kritikan sastera merupakan suatu usaha mempertimbang dan menilai karya sastera secara jujur dan sistematik. Kritikan sastera merupakan cabang ilmu yang mempunyai fungsi-fungsi tersendiri. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, kritikan bermaksud analisis, penilaian dan ulasan terhadap sesuatu karya sastera. Sastera pula berasal daripada bahasa Sanskrit yang bermaksud kitab suci. Secara keseluruhan, kritikan kesusasteraan bermaksud suatu usaha untuk menilai hasil karya seseorang sastrawan dengan alasan yang kukuh dan bersistematik dalam memperkembangkan sesuatu yang baik. Terdapat beberapa jenis kritikan dalam kesusasteraan Melayu, iaitu kritikan sanjungan, kritikan teguran, kritikan penganalisisan, kritikan penilaian, kritikan saranan dan kritikan pendekatan. Baiklah, berdasarkan hasil perbincangan daripada ahli kumpulan kami bersetuju untuk memilih karya Bawang Putih Bawang Merah yang merupakan karya jenis cerita rakyat, iaitu cerpen. Struktur karya ini ialah konflik di antara watak baik dan watak jahat. Penulis karya ini ialah Muhammad Syahmi bin Kipol dan Muhammad Rafiuddin Syahmi bin Cik Azmi. Karya ini melontarkan tema penderitaan, kesabaran dan keadilan. Sinopsis karya yang kami pilih iaitu karya Bawang Putih Bawang Merah mengisahkan seorang lelaki yang bernama Pak Ali yang mempunyai dua orang isteri, iaitu Mak Labu dan Mak Kundur. Hasil daripada perkahwinannya yang pertama dengan Mak Kundur, mereka dikurniakan seorang anak perempuan bernama Bawang Putih. Isteri keduanya, Mak Labu, turut melahirkan seorang anak perempuan bernama Bawang Merah. Namun, nasib mereka berubah setelah Pak Ali meninggal dunia. Hidup Mak Kundur dan Bawang Putih menderita dan terseksa apabila mereka berdua dipaksa melakukan pelbagai kerja rumah oleh Mak Labu dan Bawang Merah. Lebih menyedihkan dan menyayat hati, Mak Labu tergamak membunuh Mak Kundur dengan memukul dan menolaknya hingga jatuh ke dalam perigi ketika dia hendak mandi. Selepas kematian ibu kandungnya, hidup Bawang Putih semakin tertekan dan menderita. Walau bagaimanapun, Bawang Putih dikurniakan kelebihan yang tidak ada pada Bawang Merah, iaitu kelembutan, kecantikan paras rupa dan suara yang amat merdu sehingga mampu menawan hati setiap jejaka yang mendengar kesyahduan suaranya. Tanpa disangka, kelebihan Bawang Putih itu telah berjaya menambat hati seorang putera raja di negeri itu. Putera raja tersebut melamar Bawang Putih untuk dijadikan isterinya. Akhirnya, mereka berkahwin dan hidup bahagia. Namun begitu, Mak Labu dan Bawang Merah semakin cemburu dengan kebahagiaan yang dimiliki oleh Bawang Putih bersama putera raja tersebut. Dalam diam, mereka telah berhasrat untuk menghancurkan perkahwinan dan kebahagiaan rumah tangga tersebut. Akhirnya, kejahatan Mak Labu dan Bawang Merah terbongkar dan mereka berdua telah dijatuhkan hukuman dibuang daripada daerah tersebut. Baiklah, sebelum kita pergi lebih lanjut, suka untuk saya berkongsi tentang asas kritikan. Dalam asas kritikan, terdapat beberapa jenis kritikan, iaitu yang pertama ialah kritikan sanjungan, seterusnya kritikan teguran, kritikan saranan, kritikan pendekatan, kritikan penganalisisan dan kritikan penilaian. Kita akan lihat jenis-jenis kritikan ini dalam slide yang seterusnya yang berkaitan dengan cerpen yang kami pilih, iaitu Bawang Putih dan Bawang Merah.
kritikan yang pertama ialah kritikan sanjungan. Secara definisi, kritikan sanjungan ini memberi penghormatan, penghargaan dan pujian terhadap sesuatu perkara, menguji karya dan pengarangnya yang menyelahkan pemikiran Bernas di samping menampilkan elemen menarik. Tujuan kritikan ini ialah untuk menghargai karya, menonjolkan unsur positif dalam karya, menunjukkan hormat kepada pengarang dan meningkatkan kefahaman terhadap karya. Baiklah, kritikan sanjungan yang pertama berdasarkan cerpen Bawang Putih Bawang Merah ialah cerpen ini mempunyai jalan cerita yang menarik kerana konflik antara watak baik dan watak jahat menjadikan cerita tersebut lebih menarik kepada penonton. Hal ini menggunakan kerana tema penderitaan berakhir dengan kebahagiaan, memberi mesej positif kepada pembaca. Petikan daripada cerita Bawang Putih dan Bawang Merah ialah Bawang Putih tidak pernah membantah setiap hari dia mengemas rumah, membasuh pakaian, memasak dan melayani ibu tiri serta Bawang Merah dengan penuh taat. Walaupun sering dihina dan disuruh bekerja tanpa henti, dia tetap bersabar dan tidak pernah meninggikan suara. Dia percaya bahawa setiap perbuatan baik pasti akan dibalas dengan kebaikan. Petikan ini menunjukkan kesabaran dan ketabahan diri Bawang Putih yang pada akhirnya membawa kebahagiaan kepada dirinya sendiri. Baiklah, seterusnya, dalam cerpen ini juga mempunyai gaya bahasa yang indah. Contohnya menggunakan bahasa yang sangat puitis dengan memasukkan elemen-elemen peribahasa yang menunjukkan penggunaan bahasa Melayu yang menarik. Petikan daripada cerita yang saya ambil ialah Bawang Putih duduk di tepi sungai, matanya merenung ke dalam air yang jernih. Air mata mengalir di pipinya, bercampur dengan aliran sungai yang tenang. Suara hatinya bergema dalam lagu yang perlahan, seolah-olah memanggil kasih sayang ibunya yang telah tiada. "Ibu, aku rindu," bisiknya perlahan sambil membiarkan air sungai menyapu tangannya yang lemah. Berdasarkan petikan ini, ia menggambarkan penggunaan gaya bahasa puitis yang memberi kesan emosi kepada pembaca. Ia juga menunjukkan bagaimana watak utama menggunakan bahasa yang sopan dan penuh kesantunan seperti yang ada dalam petikan iaitu "Ibu, aku rindu." Perkara tersebut membawa kesopanan dan penuh kesantunan dalam penggunaan kata memanggil ibu. Seterusnya, kritikan teguran. Kritikan teguran merupakan kritikan bersifat memberi teguran dan peringatan secara ikhlas. Ia lebih praktikal kerana pengkritik melaksanakan kajiannya dengan lebih berimbang dengan menyatakan keistimewaan, kekuatan teks berkenaan dan menunjukkan kekurangan. Menurut utusan zaman 1949, tokoh terawal yang terlibat dalam kritikan ini ialah Aminuddin Baki dalam artikel yang berjudul Pandangan Seorang Penuntut Tinggi, Kita Tentang Sebuah Buku Melayu. Baiklah, yang pertama, kritikan teguran tentang plot cerita yang sudah terlalu biasa didengari. Plot yang sudah terlalu biasa atau sering ditemui dalam banyak cerita. Misalnya, cerita yang menggambarkan watak baik selalu menang dan watak jahat yang selalu kalah tanpa ada kelainan atau kejutan baru. Contohnya, dalam cerpen ini terdapat plot yang biasa kita jumpai dalam banyak cerita rakyat atau dongeng lain. Bawang Putih yang baik hati sering dianiaya oleh ibu tiri dan Bawang Merah yang jahat. Pada akhirnya, Bawang Putih mendapat balasan yang baik. Sementara itu, Bawang Merah dan Mak Labu yang jahat telah dihukum. Plot yang mengikuti pola yang sama ini boleh dianggap biasa kerana ia terlalu sering digunakan dalam banyak cerita rakyat dan tidak memberi kejutan baru bagi pembaca yang biasa dengan cerita sebegini. Malah, plot seperti ini mudah diteka dan diramal oleh pembaca tentang pengakhirannya. Yang kedua,
Kritikan teguran tentang watak yang terlalu klise bagi pembaca. Watak klise mempunyai ciri-ciri yang terlalu jelas dan mudah dijangka. Sebagai contoh, watak yang baik hati selalu dipaparkan dengan ciri-ciri seperti kesabaran, kejujuran dan kebaikan. Manakala watak jahat sering digambarkan dengan sifat-sifat buruk seperti iri hati, kejam dan tamak. Contohnya, dalam cerpen ini terdapat 3 watak utama iaitu bawang putih, bawang merah dan mak labu. Bawang merah adalah contoh watak klise yang mewakili watak jahat seperti iri hati, dengki dan kejam. Dia digambarkan sebagai anak yang tidak menghargai kebaikan orang lain dan berusaha menindas bawang putih yang baik hati. Manakala bawang putih pula memegang watak yang baik iaitu mempunyai sifat yang baik. Contohnya, seorang yang tabah dan sabar. Akhir sekali, watak ibu tiri iaitu mak labu yang digambarkan sebagai seorang yang jahat dan tidak berkeperimanusiaan. Contohnya, dia menolak ibu bawang putih ke dalam perigi dan memperlakukan bawang putih dengan zalim, menunjukkan sifat kebencian dan ketidakadilan. Ciri kritikan sastera yang seterusnya ialah kritikan saranan. Kritikan saranan adalah kritikan yang menganjurkan sesuatu untuk memperbaiki kekurangan serta memantapkan unsur-unsur yang membina dalam karya. Kritikan saranan juga bersifat memberi alternatif untuk membaiki kekurangan. Kritikan ini mengalirkan nilai yang positif dan amat signifikan kepada khalayak pembaca, pengarang dan pengkritik sendiri. Sebagai contoh, antara kritikan saranan yang dapat dibuat berdasarkan karya ini ialah menampilkan perkembangan karakter yang lebih jelas. Dalam versi asal, bawang putih hanya bersabar manakala bawang merah dihukum tanpa mendapat peluang untuk menebus segala kesilapannya. Oleh itu, sebaliknya, cerita ini boleh menunjukkan bagaimana bawang putih belajar mempertahankan diri dengan bijak, manakala bawang merah melalui perjalanan untuk menyedari kesilapannya dan menjadi lebih baik. Selain itu, karya bawang putih bawang merah boleh diberi saranan agar menambah perspektif bawang merah. Hal ini dikatakan demikian kerana cerita ini hanya menampilkan sudut pandang bawang putih sebagai mangsa keluarga tirinya. Oleh itu, cerita ini lebih menarik jika dimasukkan perspektif bawang merah seperti mengetengahkan perasaan, tekanan yang dihadapi dan mengapa bawang merah bertindak sedemikian. Dengan memahami sudut pandangan ini, sifat empati pembaca lebih tinggi dan dapat berfikir dari sudut yang berbeza. Baiklah, seterusnya ialah kritikan pendekatan. Secara definisi, kritikan pendekatan ialah kaedah yang digunakan untuk memahami dan menilai karya sastera berdasarkan teori atau perspektif tertentu. Dalam kritikan kesusasteraan, pengkritik menilai karya menggunakan asas atau teori tertentu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Dalam kritikan pendekatan, terdapat 6 jenis kritikan pendekatan. Yang pertama ialah pendekatan intrinsik, iaitu yang melibatkan plot atau watak. Seterusnya, pendekatan ekstrinsik yang melibatkan ilmu bantu. Yang seterusnya, pendekatan moral yang melibatkan nilai-nilai moral dan unsur keagamaan serta adab. Yang seterusnya, pendekatan psikologi yang merupakan yang melibatkan kemanusiaan. Seterusnya, pendekatan sosiologi yang melibatkan individu pengarang, contohnya emosi pengarang. Yang terakhir ialah pendekatan arkityp yang melibatkan kepercayaan ataupun pegangan sesuatu masyarakat. Akan tetapi, saya tidak akan menyentuh semua semua kritikan pendekatan yang terlibat dalam cerpen ini. Saya hanya akan sentuh 3 pendekatan, iaitu pendekatan moral, psikologi dan sosiologi. Baiklah, yang pertama, pendekatan moral. Cerpen ini memaparkan nilai moral seperti kejujuran, kesabaran dan keadilan.
Bawang putih tidak membalas kejahatan, sebaliknya bertabah dan bersabar. Hal ini menunjukkan kesabaran. Pada akhirnya, mak labu dan bawang merah telah menerima balasan yang setimpal. Hal ini menunjukkan keadilan. Berdasarkan petikan daripada cerita, setiap hari, bawang putih dipaksa melakukan semua kerja rumah. Pagi-pagi buta, dia sudah ke sungai untuk membasuh pakaian. Tangannya sejuk menggigil. Namun, dia tetap tersenyum. Dalam hatinya, aku perlu bersabar. Setiap herdikan dan hinaan daripada ibu tirinya hanya menambah tekadnya untuk terus berbuat baik. Dia percaya Tuhan pasti melihat segalanya. Sementara itu, mak labu dan bawang merah bersenang-senang di dalam rumah, bergelak ketawa tanpa mempedulikan penderitaan bawang putih. Berdasarkan petikan pada cerita ini, terdapat pendekatan moral yang menunjukkan kesabaran dan keadilan. Baiklah, pendekatan yang kedua ialah pendekatan sosiologi. Seperti yang kamu semua sedia maklum, pendekatan sosiologi ini melibatkan kemanusiaan. Contohnya dalam cerpen ini telah menggambarkan masyarakat tradisional yang mempunyai hierarki keluarga. Ibu tiri yang menindas anak tiri mencerminkan konflik sosial dalam keluarga. Unsur bantuan dari ikan ajaib juga menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap unsur majis dan keadilan Tuhan. Petikan daripada cerita yang saya ambil ialah bawang putih duduk di tepi sungai, merenung bayangannya di permukaan air. Aku hanya seorang anak yatim yang tidak punya sesiapa, bisiknya sayu. Tiba-tiba, air sungai berpusar dan seekor ikan emas muncul di hadapannya. Ikan itu berkata dengan suara lembut, "Jangan bersedih, bawang putih, kebaikanmu akan terbalas." Mata bawang putih membulat. "Siapa kau?" tanyanya perlahan. "Ibu kandungmu tidak pernah meninggalkanmu. Aku ada di sini untuk membantumu," jawab ikan itu. Bawang putih mengusap air matanya. Hatinya mula tenang. Dia percaya setiap penderitaan pasti akan berakhir dengan kebahagiaan. Baiklah, itu merupakan petikan daripada cerita yang melibatkan pendekatan sosiologi iaitu kemanusiaan seperti ikan emas tersebut yang menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap unsur majis dan keadilan Tuhan. Baiklah, pendekatan yang terakhir ialah pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi ini melibatkan emosi manusia. Contohnya, watak-watak dalam cerpen ini mengalami konflik dalaman yang melibatkan emosi manusia. Bawang putih mengalami tekanan emosi akibat layanan buruk ibu tiri dan saudara tirinya. Hal ini menunjukkan tekanan emosi. Seterusnya, mak labu dipengaruhi dendam dan iri hati yang menyebabkan dia bertindak zalim. Hal ini disebabkan oleh iri hati. Petikan dalam cerita pula, mak labu merenung tajam ke arah bawang putih. Matanya merah menyala, penuh dengan kebencian. "Jangan harap kau akan hidup senang," bentaknya sambil menarik rambut gadis itu dengan kasar. Air mata bawang putih menitis, tetapi dia tidak melawan. Di dalam hatinya, dia hanya mampu berdoa. Sementara itu, bawang merah memandang ibunya dengan rasa tidak pasti. Kadangkala dia sendiri takut melihat kebencian yang meluap-luap dalam diri ibunya. "Kenapa ibu sangat membenci bawang putih?" bisik hatinya. Tetapi dia tidak berani bertanya kerana dia tahu ibunya tidak suka dipersoalkan. Berdasarkan petikan daripada cerita yang saya ambil ini, petikan ini menunjukkan pendekatan psikologi yang melibatkan tekanan emosi dan iri hati watak-watak dalam cerpen tersebut, iaitu bawang putih dan mak labu.
Baiklah, kita masuk kepada kritikan penganalisisan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, penganalisisan boleh didefinisikan sebagai menganalisis maklumat atau sebuah cerita yang mudah. Kritikan penganalisisan merupakan kritikan bersifat penyelidikan untuk mengetahui keadaan yang sebenar, termasuk untuk menentukan kedudukan, prestasi atau pencapaian sesebuah karya sastera. Pengkaji melakukan penelitian dengan menghurai dan menganalisis karya tersebut. Dalam analisis tersebut, pengarang membuat huraian terperinci terhadap bahasa, permulaan dan pengakhiran, cerita, motif, watak, pemikiran, perlambangan, nilai, sudut pandangan, aliran dan ideologi dalam karya tersebut. Baiklah, yang pertama, kritikan penganalisisan tentang permulaan dan pengakhiran. Bermula dengan perkahwinan Pak Ali yang mempunyai 2 orang isteri dan dikurniakan 2 orang anak, iaitu Bawang Putih, anak dengan Mak Kundur, dan Bawang Merah, anak Pak Ali dengan Mak Labu. Bawang Merah dan Bawang Putih mempunyai sifat yang berbeza. Bawang Putih adalah seorang gadis yang baik hati, lembut dan mempunyai suara yang merdu, manakala Bawang Merah seorang gadis yang jahat, sombong dan selalu menyusahkan Bawang Putih. Pengakhiran cerita ini menunjukkan keadilan yang berlaku setelah Bawang Putih menjalani pelbagai kesusahan dan penderitaan. Setelah Bawang Putih dibantu oleh seorang putera raja dan berjaya mendapat kebahagiaan, Bawang Merah yang jahat akhirnya menerima balasan yang setimpal. Ibu tiri mereka yang kejam juga mendapat hukuman, iaitu dibuang dari daerah tersebut. Cerita ini berakhir dengan Bawang Putih hidup bahagia bersama putera. Seterusnya, watak. Watak Bawang Merah sering dilihat sebagai lambang kejahatan, kedengkian dan ketamakan, manakala Bawang Putih adalah simbol kebaikan yang meliputi kesabaran dan ketabahan. Seterusnya, pengajaran. Cerita ini memberi pengajaran bahawa kejahatan akhirnya akan mendapat balasan, sementara kebaikan pasti akan diberkati. Penganalisisan cerita ini melihat bagaimana cerita tersebut mencerminkan nilai-nilai sosial yang penting untuk masyarakat. Contohnya seperti keadilan, kasih sayang dan ketulusan. Akhir sekali, moral. Cerita ini mengandungi banyak moral yang dapat dipelajari. Antaranya adalah pentingnya kesabaran dan kebaikan hati, di mana Bawang Putih tidak membalas dendam walaupun sering dizalimi oleh ibu tiri dan Bawang Merah. Nilai kesetiaan, keikhlasan dan pengorbanan juga dijadikan pengajaran dalam cerita ini. Ciri kritikan sastera yang seterusnya ialah kritikan penilaian. Kritikan penilaian ialah pengkritik menilai adakah sesebuah sastera itu bermutu atau sebaliknya. Pengkritik haruslah bijaksana, adil, saksama dan dapat mengemukakan hujah yang konkret sebelum membuat justifikasi. Pengkritik perlu mengetahui banyak aspek, iaitu pengarang yang menghasilkan karya, subjek yang dibincangkan, persekitaran, ras dan waktu karya dipaparkan. Pengkritik perlulah mempunyai beberapa ciri dan prinsip untuk landasan kritikan, termasuklah bersikap adil, berilmu, rajin membuat kajian yang berkaitan, tidak boleh berat sebelah serta bersikap emosional. Oleh itu, persoalannya, adakah karya ini bermutu atau sebaliknya? Karya Bawang Putih Bawang Merah dianggap bermutu kerana dapat dilihat dari segi kritikan penilaian, iaitu keberkesanan tema dalam menyampaikan mesej moral. Hal ini dikatakan demikian kerana cerita ini membawa tema utama, iaitu kejahatan akan menerima balasan dan kebaikan akan mendapat ganjaran. Tema karya ini secara tidak langsung menunjukkan nilai sejagat yang sering menjadi asas dalam karya sastera yang bermutu. Misalnya, situasi yang menggambarkan tema dalam cerita ini ialah persaudaraan dan hubungan kekeluargaan yang menunjukkan konflik antara adik-beradik tiri serta ketidakadilan ibu tiri. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat situasi yang mana Bawang Putih selalu diperlakukan seperti hamba di rumahnya sendiri. Setiap hari,
dia perlu melakukan semua kerja rumah, sedangkan bawang merah bebas bermain dan berehat. Situasi ini jelas menunjukkan ketidakadilan dalam keluarga, iaitu ibu tiri memberi layanan berat sebelah terhadap anak-anaknya. Seterusnya, karya ini dianggap bermutu kerana memberi kesan emosi yang berterusan terhadap pembaca. Hal ini dikatakan demikian kerana sebuah cerita yang bermutu seharusnya meninggalkan kesan yang mendalam terhadap pembaca seperti simpati, kemarahan dan kepuasan. Tamsilnya, pembaca berasa puas apabila bawang putih akhirnya memperoleh kebahagiaan, manakala kejahatan menerima balasan yang setimpal. Hal ini sinonim dengan situasi, iaitu selepas melalui pelbagai penderitaan, akhirnya bawang putih mendapat ganjaran atas kesabarannya. Dia bertemu dengan seorang putera raja dan hidup dalam kebahagiaan. Sementara itu, bawang merah dan ibu tirinya mendapat balasan yang setimpal atas perbuatan jahat mereka terhadap bawang putih. Baiklah, kita masuk pula kepada pemikiran. Menurut Sri Lanang Jaya Rohani 2016, pemikiran di dalam karya bermaksud subjek yang dibawa oleh pengarang, bermula dengan idea dan pengalaman, kemudian dimantapkan bersama-sama dengan imajinasi dan kreativiti untuk menjadi persoalan dan tema karya. Pemikiran yang pertama ialah kejahatan membawa padah, sikap tamak, dengki dan zalim akan mendatangkan musibah kepada diri sendiri. Dalam cerita bawang merah bawang putih, sifat bawang merah yang jahat dan selalu dengki selalu menganiaya bawang putih. Sikap buruk yang ada dalam dirinya akhirnya membawa padah dan kesan buruk apabila dia dibuang daerah bersama ibunya Mak Labu sebagai hukuman atas kejahatan yang dilakukan. Sebaliknya, bawang putih yang sabar dan baik hati walaupun dianiaya akhirnya mendapat ganjaran yang bersetimpal. Dia berkahwin dengan putera raja dan hidup bahagia. Cerita ini mengajarkan bahawa kejahatan membawa akibat buruk, sementara kebaikan dan kesabaran akan mendapat balasan yang baik. Baiklah, pemikiran yang seterusnya ialah kebaikan dibalas kebaikan. Pemikiran ini menunjukkan bahawa sesiapa yang berbuat baik akan menerima perkara yang baik setimpal dengan kebaikan yang telah dilakukan. Sebagai contoh, bawang putih seorang gadis yang penyabar, rajin dan patuh kepada ibu tirinya walaupun sering dianiaya. Kebaikannya diuji apabila dia membantu seekor ikan ajaib yang merupakan ibu kandungnya, iaitu Mak Kundur. Sebagai balasan, ikan itu memberikan nasihat kepadanya yang akhirnya membawa kepada perubahan hidupnya. Pada akhirnya, dia bertemu dengan seorang putera raja dan hidup bahagia. Pemikiran yang keseterusnya yang terdapat dalam karya ini juga ialah peranan kasih sayang dalam kehidupan. Hal ini dikatakan demikian kerana kasih sayang merupakan asas kepada kebahagiaan dan keharmonian dalam kehidupan. Sebagai contoh, hubungan ibu tiri dan bawang merah yang penuh dengan kebencian dan hasad dengki menyebabkan kehancuran. Sebaliknya, kasih sayang yang ditunjukkan oleh watak-watak baik dalam cerita ini seperti kasih sayang bawang putih terhadap ibunya dan ikan ajaib membawa kebaikan dalam hidupnya. Oleh itu, jelaslah bahawa kasih sayang memainkan peranan yang dominan dalam kehidupan untuk membentuk suasana yang aman dan harmoni. Secara rumusannya, kritikan sastra mampu memberikan impak kepada penambahbaikan dalam sesebuah karya. Dalam konteks ini, kritikan sastra yang dilakukan bertujuan untuk memberikan teguran, saranan, pendekatan, penganalisisan dan sanjungan kepada pencipta karya agar menjadikan karya lebih menarik kepada pembaca. Tambahan lagi, dengan adanya kritikan sastra, ini mampu mendorong penambahan idea kepada pencipta karya untuk menghasilkan karya yang sesuai dengan jiwa pembaca. Selain itu, membolehkan sesebuah karya dapat dikritik
dengan kritikan yang adil terhadap baik dan buruk sesuatu penciptaan karya. Akhir kata, kritikan sastera merupakan satu tindakan yang boleh membawa kepada kualiti sebuah karya kerana semua pihak menyuarakan pendapat mereka dalam sesuatu penambahbaikan yang dilakukan terhadap sesebuah karya. Sekian sahaja pembentangan kumpulan kami berkenaan kritikan sastera terhadap hasil karya sastera Bawang Putih Bawang Merah. Terima kasih.